Siapa yang cikgu undang-undang ni? Cikgu cakap Tak ada. Cikgu undang Mungkin boleh jadi cikgu. cikgu undang-undang yang mengarahkan kita untuk buat ni. kita kan macam dah ada law yang dah sedia ada. Kenapa perlu ada spesifik? Tak ada ke dia macam jadi overlap? Sebab undang-undang ini adalah civil in nature. Maksudnya kita ada penubuhan tribunal anti-bully itu sendiri. Jadi kita nak pastikan dia punya civil in nature tu maksudnya macam mana saya nak terangkan. Saya boleh bantu. Bab-bab nak explain secara mudah ni, itu saya boleh bantu. Okay. Saya pandang tuan-tuan dan perempuan sebab ini saya nak bagi crash course. Kita semua kena tahu sebenarnya apakah beza sivil dan juga jenayah. Jenayah ni bila contohnya awak buat report polis. Dia benda pertama dia akan mulakan adalah dengan report polis. Bila awak report polis, contoh ya, kena bully. Lepas tu pergi report polis. Lepas tu adalah investigative officer akan siasat, reman dan lepas tu ada sesi dakwaan. Itu semua kes jenayah. Dan akhirnya adalah sama ada orang yang membuli tu kena penjara atau kena denda atau kena dua-dua. Itu kebiasaan, itu jenayah. Tetapi sivil pula adalah apabila dah kena bully, awak pergi ambil lawyer, pergi lantik lawyer. Lepas tu cakap dengan lawyer, okey saya nak saman dia ni. Saya nak dapatkan papasan sebab dia dah bully saya. Itu civil. So perbezaan dia kat situ daripada segi proses dan juga daripada segi outcome. Satu adalah hukuman, satu lagi adalah lebih kepada restoratif, pampasan dan sebagainya. Itu kita kena jelas. So daripada segi jenayah itu kita tak sentuh kan dari bawah RU anti-bully. Okey, ni tidak jenayah ni ada dalam skop lain. Okay. Sekarang ni kita more fokus on tribunal anti-bully. So itu geng lain, tu geng lain. So clear cut RU anti-bully tidak menyentuh kes jenayah. Kalau nak buat kes jenayah pergi report polis. Betul. Tetapi apa yang RU anti-bully lakukan adalah membantu dalam kes sivil.